Apa faktor-faktor yang menyebabkan harga emas ni boleh naik, boleh turun? Sebenarnya faktor dari segi ekonomi, faktor dari segi politik, faktor polisi kerajaan, kadar faedah bank dan bencana alam. Ini semua boleh mengakibatkan harga gold sama ada naik ataupun turun. Sebagai contoh, Cik Jalani, pada bulan Mac ni, kenapa harga emas naik? Antara sebabnya bila Presiden baru tu Biden, Joe Biden. dia buat perancangan ekonomi, stimulus package. Bila dia buat stimulus package, harga gold terus melonjak naik. Dan lepas tu bila dah naik, dia turun sampai harga yang paling rendah, mau dekat 1,600. Apa faktor-faktor yang menyebabkan harga emas ni boleh naik, boleh turun? Sebenarnya faktor dari segi ekonomi, faktor dari segi politik, faktor polisi kerajaan, kadar faedah bank dan bencana alam. Ini semua boleh mengakibatkan harga gold sama ada naik ataupun turun. Sebagai contoh, Cik Jalani, pada bulan Mac ni, kenapa harga emas naik? Antara sebabnya bila Presiden baru tu Biden, Joe Biden. dia buat perancangan ekonomi, stimulus package. Bila dia buat stimulus package, harga gold terus melonjak naik. Dan lepas tu bila dah naik, dia turun sampai harga yang paling rendah, mau dekat 1,600.